Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada seluruh supporters yang masih lagi berada di YouTube Syukri Box. Jadi sekarang ni saya tengah memandu untuk menuju ke satu lokasi yang mana saya pernah rakamkan pada waktu siang hari. Dan untuk video kali ini saya akan membuat rakaman pada waktu malam. Kita tengok macam mana keadaan di malam hari, okey. Jadi doakan supaya eksplorasi kali ini berjalan lancar dan pastikan anda semua menonton video ini dari awal sampai akhir, okey? Kita dah sampai ke satu lokasi yang pernah saya explore pada waktu siang hari. Dan kali ini saya kembali semula untuk rakaman pada waktu malam. Ini dia deretan rumah-rumah ditinggalkan dalam kawasan hutan ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada yang baru join live ni. Jadi sekarang ni saya buat rakaman secara serentak di YouTube dan juga untuk live di TikTok, InsyaAllah. Kita akan explore ke kawasan deretan rumah yang ditinggalkan ni. Kita tengok ni banyak simen yang mana dulu rumah ni tak sempat untuk disiapkan sepenuhnya maupun dihuni. Wallahualam apa yang terjadi. Terima kasih kepada yang baru masuk live di TikTok. Boleh teruskan share dan juga tap screen supaya lebih ramai yang masuk menonton. Di sebelah kiri saya pegang gimbal telefon dan di sebelah kanan saya pegang kamera untuk video recording di YouTube. Sayangnya tak diteruskan. Itulah banyak rumah-rumah terbiar di sini. Puluhan rumah telah jadi kawasan hutan. Hati-hati Abang Syukri. Baik, terima kasih Faizal. Tadi seperti kedengaran ada pergerakan di belakang sana. Oh, ini betul-betul kena berhati-hati. Disebabkan saya betul-betul berada di kawasan hutan. Macam ada suara tadi, betul. Rasanya itu suara anjing. Okey. Jadi saya kurangkan pencahayaan. Kita pakai cahaya minimum dari lampu kepala ni. Okay.
sebab nanti mengganggu kejiranan di sebelah. Ada katak. Katak. Bising lah anjing ni. Memang rumah ni, rumah-rumah terbiar ni terletak bersebelahan dengan kawasan kejiranan, tapi rumah-rumah terbiar ni ditutupi dengan zinc dan di dalamnya dah dinaiki dengan semak dan juga hutan. Itu yang saya agak risau untuk explore pada malam hari ni. Jom kita tinjau di tingkat atas. Saya tak akan masuk ke semua ruangan ataupun rumah disebabkan sama je design setiap rumah tu. Kita cuma nak merasa suasana malam di beberapa rumah. Agak menyeramkan di malam hari, berbeza dengan keadaan di waktu siang. Tambah-tambah saya berdepan dengan risiko ancaman binatang buas dan juga berbisa di kawasan hutan ni. Betul-betul risau bila makin masuk ke dalam kawasan hutan ni. Ya, tu makin jauh ke dalam. Ini saya sekadar guna lampu kepala untuk minimumkan pencahayaan, sebabkan saya tak nak dilihat dari luar. Takut nanti ada yang kacau rakaman ataupun live ni. Bising bunyi anjing tu. Banyak anjing, rasanya anjing dekat kawasan kejiranan tu. Rumah depan sana kan, kebanyakannya dihuni oleh orang Cina ataupun India. Jadi mereka ada bela anjing lah.
Dia berderet sampai ke ujung sana tu. Oh, kuat punya anjing kat luar. Dengar bertalu-talu. Bertalu-talu punya anjing. Hati-hati, hos, nampak seram kawasan ni. Ya betul. Saya pun seram ni. Saya pun seram ni sebenarnya. Itulah. Lama tak buat live di malam hari. Sambil buat live saya record terus untuk rakaman di YouTube. Sebelah kiri pegang telefon dan sebelah kanan pegang kamera. Weh, punya apa tu? Hutan terbiar malam. Terbaik. Terima kasih admin. Sebenarnya lagi risau bila masuk malam sebegini. Tambah-tambah dalam kawasan hutan ni. Tapi saya sekadar record mana yang termampu lah. Kalau saya tak mampu nanti saya akan terus tamatkan live dan juga rakaman ni. Sebab jujur saya katakan, saya pun bukannya seorang yang pemberani seperti Tim Para ataupun explorer yang lainnya. Dah senyap anjing tadi. Tadi bising bertalu-talu. Oh, tapi dengar lagi lah. Jadi rumah-rumah di sini kemungkinan besar tidak diteruskan projeknya. Mungkin kerana projek tidak diluluskan ataupun masalah dana ataupun kos atau sebagainya, wallahu alam. Namun lebih puluhan rumah ni terbiar di hutan ni. Dekat sebelah sana pun ada, tapi anda tidak nampak kerana gelap lah di malam hari. Ditutup dengan pokok yang tinggi dengan semak ni. Mana ni Syuk? Di Nogori 9. Cuma lokasi tepatnya saya tak boleh beritahu. Kita nak jaga privasi tempat ni. Oh, patutlah macam tak siap je. Itulah. Memang tak siap. Tak sempat diduduki. Sampai ke ujung sana tu lah rumah ni. Setingkat ke dua? Dua tingkat. Dua tingkat. Ni saya terus masuk ke dalam ni. Sebab kalau saya kat luar nanti nampak cahaya lampu ni. Tu tak nak nanti ada yang ganggu live ni. Tambah-tambah bila saya explore seorang diri ni. Boleh naik atas ke? Boleh. Di rakaman YouTube ni dah 13 minit berlalu. Terima kasih kepada 21 mata yang memandang di live TikTok. Bismillahirrahmanirrahim.
bawah sana tu rumah jiran. Saya tak nak ke sana nanti, takut tersuluh kediaman orang. Ni dah dia bahagian atasnya. Sama je setiap rumah desainnya. Assalamualaikum host. Waalaikumsalam. Cuma kepada sesiapa yang menonton rakaman pada waktu siang, kalau anda tengok di rumah yang pertama, di sebelah kanan ni, hujung sana, saya ada terjumpa satu Splenda perempuan. Dan juga ada seperti pintu ke karbok letak kan. Lepas tu saya post di YouTube, ada yang kata ada yang masuk buat apa, perkara yang tak sepatutnya, tak senonoh lah dekat dalam kawasan perumahan sebegini. Saya pun tak pasti ya. Tapi berani betul. Siapa yang masuk buat benda bukan-bukan di tempat terbiar sebegini, tak sepatutnya. Assalamualaikum, senawar masuk. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih pada yang masuk live. 31 orang yang menonton. Walaupun tak ramai, tapi dapat juga teman shoot untuk explore pada malam ni. Sambil-sambil record ni ya, untuk YouTube ni. Berapa buah rumah yang siap? Semua tak siap. Deretan rumah-rumah sini semua tak siap. Tak sempat nak duduk. Saya rasa sini kena buka lampu terang sikit lah. Okey. Sekejap lah. Okey. Kita pakai penjayaan lebih. Ni banyak botol-botol minuman ni, Coca-Cola. Mungkin dari pekerja dulu. Jadi kepada sesiapa ataupun pekerja yang pernah menjalankan pembinaan rumah ni, ada info boleh kongsikan di ruangan komen ataupun di live ni. Boleh komen apa yang berlaku sebenarnya. Jadi mana ni, lenggeng ke bukan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minta maaf kepada saya yang terlepas saya jawab salam ataupun komen tu. Saya tengah fokus dua benda sekarang ni, untuk YouTube dan juga live ni. Jadi minta maaf sekiranya terlepas pandang. Oh ni ada sinki dan juga mangkuk tandas ni. Mungkin tak cukup bajet kot, lalu ditinggalkan. Itulah kemungkinan juga. Ni ada sofa ni. Bising lah. Tu bunyi anjing tu lah. Bunyi anjing. Makin ke dalam makin menyeramkan. Perhatikan kawasan sekeliling. Kat mana ni? Di Negeri Sembilan. Ni rumah yang saya explore pada waktu siang. Saya katakan ada perabot ni. Masih ada perabot. Wih, Mat.
Anjing tu masuk dalam ni ya. Masa anjing tu masuk dalam kawasan rumah ni ya. Makin dekat bunyi. Aduh. Kacau. Semalam saya dah datang ke sini tapi nampak kat luar tu banyak anjing dan juga ramai mak-mak motor tengah lepak kat luar, jadi tak selesa nak explore. Tu saya datang malam ni. Harapnya okey dalam kamar ni. Tak ada yang kacau. Terima kasih yang bagi rose dan like dan menonton. Tu saya tak nak buka cahaya tinggi sangat. Kau ada yang nampak nanti. Cahaya macam mana, okey ke pencahayaan? Sebab saya pakai headlamp ya. Harapnya jelas ya. Hati-hati, baik, terima kasih. Okey, alhamdulillah. Okey, jadi kita dah sampai ke rumah yang paling hujung untuk blok di sebelah kanan ni. Kalau anda perhatikan, ada lagi sebelah sana, ada lagi blok tinggal. Yang mana dekat situ ada deretan lagi rumah-rumah terbiar. Tapi saya skip dulu, kita explore dulu waktu siang. Sebab siang pun saya belum tak masuk lagi. Okay. Saya fokus di bahagian blok ni dulu. Aduh, saya dengar anjing dari bahagian depan ni ya. Sebab belakang sana tu ada rumah. Bunyi anjing situ. Aduh, kacau lah. Jom lah. Siang tak ada bunyi, malam ni bertalu-talu pula. Takut nanti mengganggu ketidaran. Okey, jom ke sana. Line clear. Sebab sini 4G ya. Tak sampai 5G. Okay. Okay, jadi itu saja rakaman untuk eksplorasi pada malam ni.
yang mampu saya sharekan untuk rakan-rakan semua. Sambil buat live, saya buat off recording untuk YouTube ya. Terima kasih pada semua dan insya-Allah kita akan jumpa lagi dalam video inspirasi yang berikutnya. Okey. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye. Tan 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 tan